Pernah terfikir, boleh tak orang biasa handle sendiri kes mahkamah sivil di Malaysia tanpa peguam? Jawapannya, ya memang boleh. Dalam sistem undang-undang kita, individu ada hak untuk mewakili diri sendiri. Ini dipanggil sebagai litigant in person. Maksudnya, anda boleh failkan kes, hadir ke mahkamah dan berhujah sendiri tanpa latihan peguam. Tapi, realitinya tidak semudah yang disangka. Prosedur mahkamah sivil di Malaysia agak teknikal. Anda perlu faham dokumen seperti writ saman, penyataan tuntutan, affidavit dan juga patuh kepada kaedah-kaedah mahkamah 2012. Silap langkah sikit je, kes boleh ditolak atau bukti tak diterima. Belum lagi bab berhujah di hadapan hakim. Anda bukan sahaja perlu tahu fakta kes, tapi juga undang-undang yang berkaitan dan cara menyampaikan hujahan dengan tersusun dan meyakinkan. Jadi, walaupun undang-undang benarkan anda untuk handle sendiri kes, persoalannya, adakah anda benar-benar bersedia untuk berdepan dengan risiko dan kerumitan itu? Sebab itu, dalam banyak keadaan, mendapatkan nasihat atau khidmat peguam masih menjadi pilihan yang lebih selamat untuk melindungi hak anda dan elakkan kesilapan yang boleh merugikan diri sendiri.